Jadi selamat datang ke Stadium Manyis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita menyaksikan aksi terakhir bagi Liga Super Malaysia 2025-2026 di antara Selangor dan juga PDRM bagi aksi minggu terakhir, minggu ke-26. Satu antaran peluang dan jaringan hampir-hampir dilakukan. Terlepas Haris Haikal. Saya fikir jaringan menjadi dilakukan, namun Asri bertindak cemerlang. Ada tampanan yang dilakukannya. Kita lihat di sini antara yang baik off onside. Haris kedudukan onside, namun tandukannya terkena punya gol. Kita perhatikan sudah ada gerakan yang dilakukan untuk PDRM melakukan serangan. Menjadi sentuh, bagaimana Kalamullah berjaya untuk menyelamatkan keadaan. Jauh cuba untuk mendapatkan Alvin Fortes, Mukairi Ajmal kepada Alvin. Ini peluang untuk Selangor dari Mukairi Ajmal. Terus menggempitakan Stadium MBPJ dengan jaringan yang pertama untuk Selangor. Mukairi Ajmal. Jaringan yang pertama buat Mukairi dalam saingan Liga Super musim ini. Ini memberikan kelebihan kepada Selangor untuk mereka berkedudukan tempat kedua ketika ini. Elisha oleh Segun untuk PDRM. Fadi Awad. Sekali lagi untuk Elisha. Tampanan cuba dilakukan. Membuka ruang untuk sepakan. Tersasar pula dari Fakhrul Azim. Cuba untuk cuba menguji Kalamullah Hafiz. Dan pemain PDRM membuat benteng. Alvin Fortes sedang bersiap sedia. Apakah sepakan terus dari Alvin Fortes? Melencong dan terus menggegar jaring lawan. Satu kelas tersendiri yang dipamerkan oleh Alvin Fortes. Sepakan kaki kirinya melencong untuk menewaskan Asri Muhammad. Bagi jaringan yang kedua untuk Syahir Bashar. Ada hantaran yang cuba dilakukan. Peluang ketika ini masih lagi untuk Selangor mencipta sesuatu. Satu sepakan jaringan yang ketiga. Siapa lagi kalau bukan Alvin Fortes? Hanya memerlukan 1 minit saja untuk menjaringkan gol kedua pribadinya dan gol ketiga untuk perlawanan. Bagi Selangor terus mempamerkan corak permainan yang cukup baik. Alvin Fortes jaringan keduanya pada malam ini dan jaringan ke-10 pribadinya dalam Liga Super. Perhatikan daripada Alif Izwan. Dia melihat kedudukan Alvin Fortes. Satu umpanan yang cukup baik dan sepakan yang cukup tepat daripada Alvin Fortes bagi menewaskan Asri Muhammad buat kali yang ketiga. Apakah Selangor akan mampu untuk nambah satu lagi jaringan di separuh masa pertama ini? Perhatikan Alvin Fortes. Hat-trick untuk Alvin Fortes. Namun bendera sudah pun diangkat offside. Jadi apakah akan disahkan? Offside. Jadi jaringannya tidak dibenarkan. Bukan yang baik ketika ini. Untuk Alvin Fortes, umpanan dan bagaimana Mukairi Ajmal. Jaringan kedua pribadinya malam ini. Mukairi Ajmal memastikan jaringan yang keempat untuk Selangor pada malam ini. 2 jaringan dari Mukairi Ajmal, 2 jaringan dari Alvin Fortes. Kedudukan yang cukup baik ketika ini.
Peluang dan sepakan dan jaringan. Oh, hanya mampu dilihat saja oleh Hakim Hamidun. Akhirnya Alif Izwan berjaya meledak juga untuk Selangor. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Selangor terus mendapatkan jaringan demi jaringan. Khairi, peluang lagi untuk Selangor. Masih lagi berpeluang untuk Kim Ji Ho, terlepas. Diselamatkan oleh Hakim Hamidun. Namun peluang, satu lagi peluang dan jaringan yang kedua untuk Alif Izwan. Alif Izwan di separuh masa pertama tidak begitu menjadi, namun di separuh masa yang kedua terus meledak 2 gol dari Alif Izwan. Pemain yang berusia 22 tahun. Malam ini meledak 2 gol, minit ke-53 dan 67. Tadi satu persembahan yang cukup baik dipamerkan oleh Muhammad Alif Izwan Ruslan. Oh, jaringan dibatalkan. Jaringan di separuh masa pertama dari Mukairi Ajmal. Ini berpeluang untuk melakukan hat-trick. Dari Mukairi Ajmal. Hat-trick untuk Mukairi pada pelanan ini. Sekaligus meledak untuk jaringan yang ke-6 bagi Selangor. Selangor berpesta gol malam ini menewaskan PDRM. Mukairi Ajmal, watak yang cukup penting. 2 jaringan di separuh masa pertama dan 1 jaringan di separuh masa yang kedua untuk mencatatkan namanya selaku penjaring hat-trick pada perlawanan ini. Sudah semakin hampir ke penghujung pada laga meniup whistle bila masa sahaja sekarang ini. Jadi itu dah whistle panjang menamakan aksi di MBPJ untuk perlawanan terakhir Liga Super Malaysia 2025-2026 dengan menyaksikan kemenangan besar 6-0 untuk Selangor menewaskan PDRM. Jadi keputusan di Kuching juga menyaksikan 1-0 sempurna. Ini bermakna Selangor sekadar di kedudukan yang ketiga dalam Liga Super meskipun memenangi perlawanan menewaskan PDRM dengan keputusan 6-0.